Assalamualaikum. Hari ni Kak Ida nak masak sambal petai cumi. Jom kita tengok bahan-bahannya. Bahannya adalah 2 biji bawang holland, 3 ulas bawang putih, 20 biji cili api merah, 10 biji cili api hijau. So bahan-bahan lain Kak Ida guna petai, daun limau purut, serai dan juga limau nipis. Tapi Kak Ida tak ada limau nipis, so Kak Ida juga gunakan limau kasturi. Jom kita tengok bahan-bahannya. Jom kita masak sama-sama. Dan jangan lupa cumi. Cumi ni dah Kak Ida dah rendam selama 20 minit. Basuh cuci-cuci ya. So sekarang kita masak. Kita panaskan minyak dan juga letak semua bahan-bahan yang telah dimesing kasar tadi. Masukkan bahan-bahan yang kita mesing kasar tadi. Masak sehingga garing. Bila dah garing, masukkan daun limau purut dan juga serai. Masak lagi sehingga betul-betul masak. Lepas tu kita masukkan petai. Masak sehingga garing lagi, lebih kurang dalam 5 minit lagi. So tambahkan bahan-bahan lain seperti garam, serbuk perasa dan juga sedikit gula. Kacau lagi. Masak sehingga petai tu agak layu sedikit. Bila cili dan petai ni dah masak, baru kita masukkan cumi tadi. Masukkan cumi dan gaus sebati. Dekat sini Kak Ida lupa nak bagi tahu. Kak Ida juga masukkan sedikit sos tiram dan juga sedikit kicap. Masak hingga sebati. Jangan lama-lama sebab cumi ni kalau dimasak lama dia akan keras. Akhir sekali Kak Ida masukkan perahkan limau nipis untuk rasa masam-masam sedikit. Memang sedap. So, siapa yang nak cuba boleh cuba, dan siapa yang